Okay guys, so hari ni aku nak install brake lever daripada brand ni FAT4. Aku tak tahu lah brand ni, brand China kan. So ni dekat website dekat Shopee tu aku tengok dia tulis untuk RF47, tapi aku tak pasti lagi sebab kena try pakai. Aku harap ni cun amat. Ni untuk RF47 lah sepatutnya. Ni belah brake, tengok, adjustable. So dia boleh adjustable. Lepas ada foldable tak, dia boleh fold lah, lipat macam tu. So ni untuk belah brake. Pasal kualiti dia cun lah. Okay lah untuk harga dia, sebab harga dia satu 200, boleh tahan juga lah untuk yang main China ya. So yang ni untuk belah clutch. Belah clutch ni pun sama juga, adjustable. Kalau korang boleh adjust yang ni, adjustable kat ni. Lepas tu ada fold juga. Sebab yang standard punya belah clutch dia tak adjustable. So ni kalau kau pilih kau dapat adjustability dia. So yang ni pun dia kecil kat sini, slim. So nampak kemas lah design dia. So sekarang kita pergi pasang. Tengok macam mana lever dia. Kita kena buka lever lama lah. Okay, aku dah cabut lah. So kalau kau nak pasang benda ni, jangan lupa letak grease sikit lah kat sini. Celah ni ingat kat lubang sebab ni friction dia. So ni pun sama, letak grease sikit kat bahagian belah tu. So bila slide dia smooth lah sikit masuk. So kita pasang terus, letak grease. Untuk belah clutch ni kalau kau nak pasang dia punya belah ni kan, kena ada macam lubang groove kat sini. Lubang groove ni korang alignkan dia dengan lubang kat sini, celah kat sini. Ni pun sama ada celah dia. So nanti kabel tu boleh lalu, lepas tu dia terbuka keluar bila lepas kita buka skru ni. Sekarang kita nak cabut skru dulu. Okay, ni aku dah siap pasang lah brake lever untuk belah clutch. Tengok design dia, aku rasa memang cun lah, clean. Dia tak terlampau apa nama, tak terlampau pelik lah, tak ada colourful. Sebab aku ambil colour hitam dengan silver, so nampak macam standard lah. So kita tengok compare dengan original. Original dia macam ni, panjang. Lepas tu dia tak adjustable. So kalau kau tengok kat ni, okay, kita letak kat position dia. Okay, nampak dia panjang. So kau boleh 4 jari lah pakai ni, tarik macam ni. Aku tunjukkan korang. Yang jenis macam ni, dia macam short lever. So sesuai untuk 2 jari ataupun 3 jari. 4 jari memang tak boleh sebab dia dah cover full itu. So untuk 2 atau 3 jari, 2 lah selalu orang bawa, 2 jari. Tu kau bawa kat sini, ikut korang, ikut selesa korang nak pegang macam ni. Ni untuk belah sini lah. Sekarang kita pergi tengok kat belah brake lah. So brake lever original dia macam ni dia besi biasa je. Taklah besi, dia aluminium juga sebenarnya. Tapi dia aluminium yang macam mana, dia apa nama tu panggil, molding. So kita tengok design dia ni. Tu lebih kurang lah sebab dia adjustable juga. Dia pun ada adjustable, tapi yang bezakan dia kau tengok panjang, dia kurang sama. Dia panjang 1 jari lebih daripada yang standard. Dia pendek sikit. So tengok ni tangan aku ni position bila korang tengah ride. Kau tengok ni rupa dia. Untuk yang belah kiri lah, tengok ni belah kiri macam ni. So dia adjustable lah kat ni. So kalau korang jatuh ke apa, ada kadang kat sini kan, dia akan fall. So dia boleh lipat macam tu. So dia foldable lah. Tu je lah dia punya benefit dia. Dia foldable, lepas tu dia tambah adjustability kat sini dengan dia pendek. So sedap. Aku suka sebab dia punya kualiti dia lah. Untuk foldable dia, tengok dia tak terlampau goyang. Goyang dia lebih kurang lah, standard pun goyang macam ni juga. Tapi yang dia punya adjustable dia tu sedap lah. Ni sedap, tak terlampau longgar. Ni pun sama. Dia punya tu dia, kat sini dia tak snap. Bila kau duduk itu position dia ada macam lock. Dia lock kat itu. Duduk belah sini pun sama. Bila je kat sini, kat ni, duduk kat ni, dia lock. So dia sedap lah sikit pegang. So pas. So ni lah rupa dia. So okay, kita video aku hari ni. So don't forget subscribe, like and comment.